perkara paling utama adalah rakyat ni menilai dari segi keadilan, dari sudut keadilan dekat situ, kan. Kalau keadilan maksudnya undang-undang tu dilaksanakan, kan, maksudnya dipatuhi, rakyat dia akan tenang, kan. Kalau kita tengok dekat sini seolah-olahnya dalam isu ni seolah-olah dipertahankan dan dipindahkan dengan penuh hormat lah, kan? Maksudnya dia diberikan papasan apa semua, lepas tu dapat tanah GZ sebagai contoh semua. Dan adakah itu bagi seorang rakyat, tak kisahlah Melayu, India, Cina, adakah benda itu disifatkan sebagai adil? Dan adakah itu menepati untuk kita capai keharmonian antara kaum? Kan? Mungkin dia harmoni untuk setengah pihak sahaja, tapi setengah pihak yang lain macam mana pula? Dan itu sebenarnya yang berlaku. Dalam isu ni sebenarnya kalau boleh, kalau kerajaan benar-benar mahu orang kata memastikan keharmonian ni, teras kepada penyelesaian ni, bagi saya lah, janganlah pilih bulu lah, maksudnya jangan selektif, kan? Bila apa orang kata, bila binaan kuil haram ni dilayan sedemikian, tapi bila surau ataupun masjid yang dibina secara haram pula tak ada kebenaran dan diroboh secara on the spot, ini yang berlaku. Kita rasa ketidakadilan di situ.